Ditipu seorang peguam di Reman Seorang pegawai hingga anggota polis tahan di sekolah. Kes Samsul ni kasihlah bukti je. Farid, relax lah. Benda kecil je pun. Takkan kau nak jadi jero. Kita gaji pun kecil je pun. Tak apalah Hamzah, Biar je lah. dah tanggungjawab aku. Dah. Apa tu? Kau ada tugas tu. Kau cari semua bukti-bukti yang menunjukkan kes ni kenapa dia ditutup. Kau cari lah. Ni bawang putih bang. Kes ni dalam ni ada semua bukti-bukti rakaman nama bagi sesuatu yang korang. So kau sebarkan ni pada media. Masul, masa kerja kita ni dah tersebar. Hah? Ish, tak guna kau buat kerja tak clear. Aku dah cuba dah. Belah. Cik, rasa tahu ESP Hamzah dekat mana? Saya tahu cik. Kat atas ke? Dekat atas. Atas sini. Ya. Atas ni. Atas. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih cik. Cik Hamzah, apa yang cik? Kami daripada pihak SPRM, kami menerima laporan anda telah mengambil rasuah. Bukan saya tuan. Betul. Saya tak salah tuan, bukan saya seorang tuan. Tuan, tolong. Jangan lagi. Saya tak salah tuan. Lawan rasuah, pertahankan keamanan negara. Apa geng? Hindari rasuah. Assalamualaikum, saya Adam Adri daripada kumpulan 6 KI. So pada malam ini saya ingin membuat temu bual video kami iaitu penyalahgunaan kuasa PDRM, ancaman kepada keamanan dan keadilan. Okay, so Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Naim. So dari segi pandangan saya boleh katakan video ini patut dilakukan oleh grup mereka kerana pada masa kini kita tahu yang kebanyakan ataupun sebilangan polis yang ada di negara kita adalah polis yang tidak berintegriti dan suka untuk terlibat dalam rasuah ini. Dan saya juga rasa video ini amatlah bagus kerana ia akan memberikan kesedaran kepada masyarakat yang ada di luar sana. Okay, bagi saya pula, bagi pendapat saya, video ni sangat bagus supaya dia dapat menjelaskan dekat masyarakat yang rasuah ni tak baik
Sebab sekarang ni banyak polis yang korup. Lepas tu banyak polis yang nak ambil kesempatan lah dekat masyarakat kan. Lepas tu tu je lah bagi saya. So memang bagi kesedaran lah dekat masyarakat semua. Okay, sekian, terima kasih.